Orang Sabah kena ingat, kita dua wilayah yang kaya, yang mempunyai penghasilan gas dan minyak, tetapi kita lah wilayah yang miskin. Kemana duit minyak Sabah Sarawak ini pergi? Kenapa Brunei boleh kaya? Kenapa Sabah Sarawak tak boleh kaya? Jadi di sini kita boleh lihat bahawa penghasilan Malaya adalah daripada Sabah Sarawak. Lepas mereka ambil duit kita, mereka hina kita. Dia nilaikan orang Sabah macam senang dibeli senilai harga roti gardenia. Jadi orang Sabah hari ini jangan diperbodohkan oleh Parti Malaya. Orang Sabah kena berubah. Orang Sabah kena hajar Parti Malaya macam mana Sarawak buat. Orang Sabah tahu. Orang Sabah tahu